TMJ jarang buka cerita, tapi semalam semuanya dia bongkar. Dari krisis JDT ke plan pembelian pemain Januari sampai mesej Cristiano Ronaldo. Ini bukan sesi biasa. Ini sesi paling jujur TMJ tahun ini. Semalam, TMJ adakan sesi santai bersama peminat. Nampak santai, tapi isi padat. Beliau jawab soalan yang ramai penyokong tak berani tanya. Dedahkan perkara yang jarang mana-mana pemilik kelab kongsi secara terbuka. Hari ini, kita ulas semua yang TMJ kongsikan. Secara jujur, secara direct, dan paling penting, berdasarkan apa yang keluar dari mulut beliau sendiri. TMJ akui JDT tidak berada dalam keadaan ideal. Ramai pemain cedera, ada pemain digantung, prestasi turun naik, beberapa pemain hilang keyakinan. Tetapi TMJ tekankan satu perkara. Ini bukan alasan. Beliau panggil pemain yang mental sedikit down. Bukan untuk marah, tetapi untuk beri keyakinan, untuk bangkitkan mentaliti pasukan. Beliau berkata, kalau kita jatuh, kita bangun bersama-sama. Fasa ini bukan kehancuran, ini fasa pembetulan. TMJ sahkan JDT akan bawa masuk 3 pemain baharu pada jendela perpindahan Januari. Pertama, attacking midfielder. Posisi paling kritikal. Kawal tempo, cipta peluang, bagi final pass. Kedua, defensive midfielder. Backup untuk Nacho Insa. Tanpa Nacho, struktur midfield renggang. Ketiga, winger atau striker. Profil seperti Arif Aiman. Laju, direct dan boleh pecahkan defensive block. TMJ tegaskan, semua ini bukan plan panik. Bajet dan perancangan sudah siap sejak awal musim. TMJ ulang prinsip penting. Jangan ikut trend. Ramai mudah terikut naratif viral. Satu benda buruk jadi viral, 20 benda baik dilupakan. Penilaian pemain ikut fakta, data, tugas taktikal sebenar, bukan ikut hype atau sentimen luar. Contoh, Jailro versus Bergson. Kedua-duanya ada peranan masing-masing. Tak boleh nilai superficial. Identiti JDT, falsafah sendiri, tidak goyang ikut suara luar. TMJ sempat sebut Joao Figueiredo dengan nada santai. Aku rindu si botak tu. Fans ketawa. Ini tunjuk hubungan TMJ dengan pemain bukan hanya formal, tetapi penuh hormat dan mesra. Walaupun fasa sukar, beliau tetap ingat jasa dan karakter pemain. TMJ juga sebut isu besar bola sepak Malaysia. Ia melibatkan 7 pemain, termasuk Joao Figueiredo, yang FAM akan bawa ke CAS. Beliau jelaskan, walaupun ada tekanan daripada pihak tertentu, FAM tetap berani bawa kes ini ke CAS. Ia penting untuk menegakkan integriti dan peraturan antarabangsa. TMJ tekankan, fokus utama adalah mengutamakan keadilan dan masa depan bola sepak Malaysia. Ini beri pengajaran kepada semua pemain dan pengurusan kelab bahawa keputusan harus berdasarkan fakta, bukan desakan luar. Walaupun fans rasa JDT menurun, TMJ kata pencapaian sekarang lebih baik daripada jangkaan. JDT layak ke pusingan 6 ACL, masuk final Piala FA, masih berada di tangga teratas Liga Super. Fasa transisi normal dalam bola sepak. Yang penting ialah bagaimana pasukan keluar dari fasa ini. Dan JDT sedang bina asas untuk bangkit lebih kuat. Sesi semalam tunjukkan hubungan unik TMJ dengan penyokong. Beliau jawab soalan terus tanpa sembunyi. Cerita hal dalaman kelab, dedahkan perkara jarang didedah pemilik kelab lain. Siap cerita tentang Cristiano Ronaldo, CR7 puji stadium JDT dan hanya berminat bermain di Johor jika ada jelajah Asia bersama Al Nassr. Hubungan dan pengiktirafan seperti ini jarang berlaku di Asia Tenggara. TMJ juga sempat beri nasihat ringan kepada pemain Kuching City. Beliau kata, aku ada bagi nasihat kepada player Kuching City. Simpan duit, jangan mudah terpedaya dengan investment yang tidak sahih. Dalam 15 minit, aku bagi nasihat. Besok dia pergi beli Mercedes. Fans ketawa. Ini tunjukkan TMJ bukan sekadar tegas, tetapi mesra dan ada sense of humor. Beliau peduli perkembangan pemain muda Malaysia. TMJ tidak sembunyikan realiti. Akui masalah, tetapi tunjukkan penyelesaian. Plan Januari jelas, falsafah kelab konsisten, mental pasukan diperbetulkan. Hubungan dengan penyokong semakin kukuh. JDT tidak panik, JDT tidak hilang identiti, JDT bersedia untuk bangkit semula. Lebih tersusun, lebih matang, lebih kuat. Jika anda suka ulasan seperti ini, jangan lupa like video ini.
Tinggalkan komen pandangan anda. Dan yang paling penting, tekan butang subscribe channel Northern Football Insight supaya anda tidak terlepas analisis bola sepak Malaysia setiap minggu. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.